Assalamualaikum. Hari ni aku akan main server Terengganu. Aku akan tunjuk server Terengganu. Aku ada buat server. Hari tu aku bagi dia tutorial. Kali ni aku adakan kata gitu. Aku nak bagi server. Bukan bagi server. Nak masuk server Terengganu. Entahlah. Okay. Mari kita pergi. Mula-mula kita pergi multiplayer. Kalau korang nak add server, korang tekan add server ni. Tu nama ni tak payah. Server address ni korang kena tulis. Okay, aku akan tulis di bawah. Aku ada tulis di bawah. Okay, aku akan masuk dulu. Ini Minecraft ni. Kita tunggu dulu. Aku akan tunjuk-tunjuk. Aku ajar semua ni. Server-server. Okay. Ya, pertama akan ada macam... Sekejap salah. Tadi kita akan... Kalau korang spawn kat sini, dia akan tubik macam ni. Welcome. Macam tu. Aku akan tunjuk. Ni rumah aku tak cerah. Aku akan tulis dah. Semua ni. Kenapa kok? Ni aku tulis dah Kedarmo kat sini. Surau. Hutang. Kedai makan. Okay, aku akan tunjuk. Kalau korang nak beli, aku akan tunjuk tempat makanan dulu. Kalau korang nak beli makanan ni, korang kena bagi emerald. Macam mana nak beli emerald? Okay, aku tunjuk. Kalau nak beli, ni satu emerald lagi. Okay, aku akan buat lagi. Kalau korang masuk 10 orang je masuk je. Sebab aku lag Okay, kedai armo. Salah lag Kedai armo sama kok. Kedai armo tak sama. Korang pijak ni aku tulis. Hai, saya jual armor terbaik di sini. Itu dia. Okay. Kalau korang boleh belilah. Tengoklah. Adalah gar aing tu. Sebab aku ni. Okay, sini surau. Surau ni nak masuk je free. Nak buat saya yayasan. Ni surau kita. Lag banget. Ni surau kita. Okay, kita akan tunjuk berlain pula server kita ni. Okay. Yang aku nak kata ni, macam mana dapat emerald, aku akan ajar. Okay, korang pergi kat hutan. Mana hutan? Korang baca ni, ambil satu kapak sahaja. Kalau lebih, kena bayar satu emerald. Korang buka, ambil satu. Aku tak payah, aku kreatif. Okay. Lepas tu, korang tebanglah pokok-pokok ni. Aku sedia ada pokok-pokok ni. Berapa? 2 pokok. Korang kena tukar. Korang kena tukar dengan wang kuning. Rayu Korang tukar lah dengan je. Lepas tu 2 kayu ni dapat 1 emerald. Sekejap Kalau 64 dapat. Okay. Kawan aku kata 64 kayu, 32 emerald. Kita tak ada cook aku akan tunjuk-tunjuk hutang-hutang. Dan segi bazar. Bazar ni belum siap. Jadi aku tak buat lagi. Bazar ni tak siap lagi. Baru siap-siap ni. Dah tak makan makanan lagi. Air je. Tak letak air. Baru siap kemah-kemah gitu. Ni bazar. Kan bulan puasa. Kita kena lawak bazar satu. Okay. Lepas tu pergi aku tunjuk rumah-rumah aku lah. Okay. Ini rumah aku. Woi. Ini rumah aku tunjuk. Siapa masuk kena bayar 24 emerald. Aduh. Google. Okay, ini rumah aku. Aku tak hias benda lagi. Rumahku. Lag sangat ni. Susah nak buat konten. Ni ada tempat tingkatan atas. Ni. Pesaing. Gerang aku. Okay. Ni rumah aku lagnya. Okay, dah lah. Okay. Korang akan spawn di sini. Setelah aku tunjuk rumah adik aku. Rumah warna pink colour. Bisa tak? Apa hal macam ni? Weh, amajing. Jadi apa tak ada ni
Siap ada selimut. Bisa tak? Aku duk gitu. Weh. Lek lah. Okay. Lepas tu ada kawan aku tambah. Dia tambah apa itu? Duduk. Ya. Yeah. Betul. Duduk. Duduk. Kalau korang tekan T, tekan input. Korang pun tulis. Ning. Tu. S-I-T. Siap. Tu korang akan duduk. Tengok Tengok lah aku duduk tu. Bisa. Kalau korang tambah tu. Apa? Wah, itu terbang. Tengok tu, itu terbang. Kalau korang tambah dah duduk. Karpet Aladin. What? Kalau korang tambah dah duduk, korang tekan. Pesaing. Tolong. Korang tekan lopak je. Okay. Lepas tu aku ada, kalau aku tambah skin. Korang tekan T macam tadi. T input. Lepas tu korang tekan ni macam biasa. Tu korang tekan S-K-I-N-S. Tekan. Alright, dah siap. Korang tekan gambar skin menu. Korang tunggu lah. Pilih lah, ada Squid Gang. Pilih je. Kalau nak tu. Ni ada lagi. Ada banyak lagi. Ni ke Steve. Banyak lagi. Pilih je. Korang pilih je yang mana. Aku nak pilih yang lain. Aku nak pilih Boy Night lah. Okay, korang tekan je. Dah siap. Lepas tu korang tekan. Bertukar. Sekejap guys. Ada benda pelik. What is that? Benda ni. Lari. Okay, aku rasa itu saja pada server kali ni. Aku rasa itu je. Korang jangan lupa main server aku Aku bagi dah tutorial dahulu macam mana Zalik Tengok dah ada short aku tu. Okay, aku rasa itu saja ko. Kalau korang nak semayang. Kalau korang semayang kan, kalau pergilah kat ni tempat semayang. Kalau tempat orang puang, kalau siapa orang puang, dia banyak kat bawah ni. Dekat bawah ni. Solat-solat. Kalau nak ambil semayang kat sini. Gitu. Okay, aku rasa itu saja pada video kali ni. Tentang server aku akan kata dalam tu. Okay, itu saja pada video ni kali ni. Bye bye. Selamat bermain Minecraft Java.